patut mereka boleh tinggal pos. Ha. Rugi mai tak mandi rugi. So kita try lah dulu ni backlight ni. Nantilah kita try rekod. Kalau dah siap awal lah. Tapi itulah. Sat tinggal ni. Yang tu tak buat ni tak buat. Kau dah pukul berapa dah? Dah lewat dah ni. 6.43 lama. 6.43. Sebab kami geng-geng Bamboo River. Kena kumpul 6.45 dekat Shell. So tak ada lah nak buat aesthetic view. Yang tadi lah start engine, buka pintu tu je lah. Tak lain tak ada. Tak apalah. Kita buat lah yang mana dan. Okay. Jom. Okay, so kami dah sampai chapter kedua. Ni Abang Sam. Okay, Jamran. Kau colour ni lah. Bos. Baru laju sikit kan, colour ni tak laju lah. Bos, hari ni macam mana kita nak ride ke mana? Kita pergi terus PHP lah. PHP? Nak. Ada masa lagi nak kena roti. Jenuh. Beli sekejap. Mantap betul bos. Okay, so kami sudah tiba ke checkpoint yang pertama dekat Manchester ini lah. BHP Karak. Karak. Gombak, BHP Gombak. So kat sini jumpa lah dengan beberapa lagi biker-biker yang lain. Kita pusing kamera lah. Pusing kamera. Okay. So kita interview sikit. Dari mana Ami? Melaka. Di mana Melaka? Baik. Ui. Kawan aku kalau pelaju ni. Mantap. Okey ya, Harizat tak berkelak? Harizat tak berkelak? Tak boleh. Sama. Baik semua. Ini yang paling bahaya sekali ya. Roll lah baju. Okey, sekarang dah pukul 7.54. Ya ahli baru sampai. Macam mana? Steady ya? Steady. Salam dah. Biker kan salam ni. Kunci mana kunci? Kunci apa? Lantai, kunci gari dah buka Mantap. Motor ni jangan berkeluar Betul. Kau pagi-pagi bawa marah. Aduh. Tak bagi memang tak ada model. Kita depan Family Mart. Tapak dia boleh buat pakai tapak tu. Mantap. Dia bagi duduk tapak. Okey. Tak bawa ni lori ni. Ashraf ingat dia kan? Okey, buat capai sikit untuk Eddie. Sekejap. Penat lah tunggu 8 jam lah tu. Oh, dia nak gerak dah ni, Eddie. Siapa? Eddie. Oh, tu sampai. Oh, panjang umur. Okey, orang terakhir. Acap. Oh, ada Acap, nasib baik. Ada seorang lagi. Ashraf, Acap. Salah lagi ya. Baju salah sikit. Di. Ini bagi empat ni lah macam bau. Dekat tak pernah bau ni. Okey. So tinggal lagi seorang lagi. Lepas tu gerak. Sekarang dah pukul 8.6 minit. Tak tahu apa kata Acap. Acap mana dah? Acap mana seorang ni? Okey, orang terakhir sudah sampai. Salah sikit ya. Okey, dah boleh gerak. Mantap. Mantap. Dah hangat ni. Dah hangat. 7-8 minit. Okey dah.
Pukul 8 bajet, 8 suku gerakan. Nice, semua dah sampai. Manakah semua dah sampai, jom kita baca doa dulu lah kot. Baca doa dulu, kumpul semua orang, kita doa asal. Mula-mula ingat 8 orang, nanti double up bagus lah. I think it's our first ride. Dengan first time nak buat ni adalah, I think dah berbulan jugalah planning nak buat ni. Tapi akhirnya berjaya. Bagus, alhamdulillah. Yang penting kita semua santai hari ni, tak ada, dan kita masih kerja lah kalau boleh. So tadi okey, buat masa ni masih okey lagi. Cuma bila masuk Jardin Baik tu je aku tak dapat nak ambil footage sebab jalan ni boleh kau hampa mentah. So kita try sampai ni lah. Kita sampai ke checkpoint pertama. Nak breakfast dulu. Kita tengok makan apa yang ada. Jadi vibe the best tu sini. Dengan bata merah ada. Mantap. Jalan. Sampai saya kita buat video. Baru padu ah. Kita tengok. Baik ah. Baik, protein ambil protein tu. Baik kedai. Sejuk. Kuih pun ada. Lagi ada gambar dalam ni. Picture. Dah, bagi dah satu. Dah sampai. Video nanti. Saya ingat belakang saya. Ingat belakang sikit. Re, tertarik hang ada. Ha? Tertarik hang banyak? Tadi kita hantar. Tak, tertarik. Dia dekat Warrior Studio tapi kalau hampa Google Map dia search kopi gantung Perlis. Okay. Nama dia ONR Station lah sini. Nice nampak dia. Tuh. Ni kedai dia. ONR kat Jardin Baik. View pun nice oh. View nice oh. Wow. View nice. Tenang. Okay, jom pergi makan dulu. Ni thank you pada Adam lah. Dia punya part segala dia. Jom makan. Makan. Jemput. Bye ya. Gaduh lah Umar. Mantap gaduh Umar. So kalau mai Jardin Baik hampa wajib try kopi gantung Perlis. Mantap. Jom duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Padu. Okey, sebab apa perlu mas sini. Sambil minum tu hampa boleh tengok view dia. 1 2 3. Nice kan? Nice. Hampa kedai ni, ONR Station. Dapatkan kopi, tapi dia buka pukul 10 lah. Kami ni mai special sikit, mai awal. Okay, bye. Okay, dah selesai makan. Kita cari sungai lah. So ini geng-geng di Opi Ride lah. Mantap ah, mantap ah. Baik. So sekarang tengah test sungai. Nak test kedalaman dia. Pusing kamera Okay. Dalam tak dalam? On tak on sungai? Dah ada itik, dekat dah ada itik Saya turun tadi parah ni. Ha. Pada air dia turun. Jejak tangan lah nampak basah. Jejak tangan. Oh situ aja. Dalam jejak tangan. Dah ada itik lah, Ha, dalam dia dah ada itik je. Ha, siapa mandi yang mandi? Si Amran mandi, kami mandi. Bos. Je belum. Bos mandi, kalau bos mandi semua sekali mandi. Depan dah lama tu okey. Mantap. Jadi kaki basah kan? Janji kaki basah. Janji bos kata janji kaki basah. Syarat dah lepas dah. Semua kena turun lah. Bos turun. Sek, buncah saya. Sek, mandi aku mandi saya. Kalau basah lagi, lebih basah tak boleh nak buat tu. Ini bukan belajar. Basah semua. Kalau kering, basah. Atas motor kering. Abang mah kering, abang kata yap, tak kering. Abang pandamaran. Pandamaran. Sayang Jumra. Yang untuk makan kering, abang Min. Pas. Makan dua ketak no ada. Okay, kita mai sungai Adam bawa Adam. Kita berendam ah. Buat main ah, boleh lah. Santai. Kosong, tak ada orang. Mantap Cik Imran. Okey ah. Rugi dia tak bawa baju. Rugi tak bawa baju. Tu sejuk ah. Jom kita buat water tubing ah. Sini ada kawan. Oh, ada geng. Welcome. Batu ke? Ingat tadi dia cakap main ni. Mata ranting. Laju. Syok. Rugi mai tak mandi rugi. Ampun ni lah laju sangat.
Bawalah slow sikit. Ha? Suges. dah sampai. Mantap, sampai hitam. Kita dah sampai Lemang Toki ya. Baik. So, biasalah lemang ayam ya. Di Lemang Toki biasalah. Nak review lagi, semua orang tahu Lemang Toki, tak payah review kot. Jom, lapang. Dah pukul 1 tengah hari. Elok ada waktu lunch. Karo jauh mana lah Lemang Toki dengan rumah kan. Nanti lupa nak buat video ending. Dah sampai rumah baru teringat nak buat video ending. So, ride hari ni sangat memberangkatkan dan sangat berhasil. Oh boleh. Konak. Okay, ride kali ni paling syok lah. Bagi hasil. Alhamdulillah ride kali ni sangat menyeronokkan lah. Dah lama nak rasa ride ramai-ramai macam ni. Kali ni dapat 15 minit motor. Puas hati lah, CEO, puas hati semua orang
kepada semua. Kita dapat jayakan DOT Ride Joy of Two Wheels. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Tak tahu lah ni lah aku edit video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.